Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wakil daripada kumpulan 24 ingin membentangkan hasil tugasan kami yang berlangsung pada 13 Mei 2025. Kami menginterview Cik Atirah selaku Ketua Kedai Cendol Pak Samad di Kuala Kubu Baru, Selangor. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Hasliana dan juga rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya Nur Ijam binti Sarmadan daripada kos SCH akan membentangkan tentang kisah Cendol Pak Samad. Kajian ini merupakan sebahagian daripada tugasan bagi kursus ATF 10303 iaitu Entrepreneur Profile bagi semester Februari 2024-2025. Pertama sekali, izinkan saya membawa anda mengenali topik kajian kami dengan lebih mendalam. Makanan ini adalah merupakan keperluan asas bagi setiap insan. Namun di Malaysia, ia lebih daripada sekadar keperluan. Ia adalah warisan budaya kita. Jadi, salah satu pencuci mulut yang sangat terkenal di Malaysia adalah cendol. Jadi, cendol ni bukan sahaja dinikmati dalam keadaan cuaca yang panas seperti ini, tapi dia adalah menjadi simbol tradisi bagi kita melalui zaman kanak-kanak kita. Cendol adalah diperbuat daripada jeli hijau yang sangat kenyal. Di dalamnya terdapat campuran santan dan juga gula Melaka dan juga ketulan ais. Keenakan dan kesegaran cendol ini menjadi kegemaran ramai untuk menikmati cendol ini. Berdasarkan elemen inilah kami daripada kumpulan 24 bercadang untuk memilih Cendol Pak Samad sebagai topik bagi Entrepreneur Profile bagi kami punya kajian. Pertama sekali, marilah kita mengenali dengan usahawan kita. Usahawan ini diberi nama sebagai Cik Siti Nur Atirah binti Samad ataupun dikenali sebagai Cik Atirah. Pak Samad adalah peneraja kepada Cendol Pak Samad dan juga Cik Atirah adalah anak kepada Pak Samad. Cik Atirah ini berumur 30 tahun di mana dia dilahirkan di negeri Pahang dan membesar di Hulu Selangor iaitu di Pekan Rasa. Kemudian dari kecil lagi beliau dibesarkan dengan keadaan sekelilingnya yang lahir daripada keluarga yang berniaga. Jadi Cik Atirah ni juga merupakan seorang pelajar lepasan diploma dalam bidang perakaunan. Jadi disebabkan oleh ketulusan dia dan juga tanggungjawab dia sebagai seorang anak, dia mengambil alih perniagaan bapanya iaitu Pak Samad bagi meneruskan perniagaan cendol Pak Samad di Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor pada tahun 2020. Seperti mana anda ingin tahu bagaimanakah perniagaan cendol Pak Samad ini bermula? Cendol ini bermula pada tahun 1998 di mana Pak Samad berfikir tentang perniagaan apakah yang dia akan lakukan, kerana bagi beliau perniagaan adalah sesuatu yang perlu dilakukan sampai bila kita hendak bekerja dengan orang. Jadi beliau sebagai ketua keluarga bercadang untuk memulakan perniagaan sendiri. Isi saya yang terakhir adalah faktor yang mendorong penubuhan perniagaan cendol Pak Samad. Seperti yang anda ingin tahu kan, apakah yang mendorong Pak Samad untuk memulakan perniagaan ini? Jadi, perniagaan ini dimulakan oleh kecintaan Pak Samad terhadap makanan tradisional, khususnya cendol yang bukan sahaja sedap tapi mudah untuk disajikan. Selain itu, persekitaran keluarga yang memang cenderung dalam bidang keusahawanan turut memainkan peranan. Sokongan moral dan semangat dari adik-beradik serta pasangan menjadi pembakar semangat untuk terus mencuba. Satu lagi, faktor penting bagi Pak Samad adalah kebebasan masa dan kawalan kendiri. Bagi Pak Samad, sampai bila kita perlu hidup kerja tetap dengan orang. Jadi, bila kita ada perniagaan sendiri, kita dapat meluangkan masa lebih banyak dengan anak-anak dan juga ahli keluarga. Jadi, ini memberikan semangat dan motivasi yang besar bagi Pak Samad sebagai seorang ketua keluarga. Pak Samad mempunyai 3 nilai murni yang diterapkan dalam diri, iaitu yang pertama adalah nilai pengorbanan dan juga semangat. Satu perkara yang paling menyentuh hati dalam cerita kita adalah nilai kekeluargaan dan pengorbanan. Perjalanan perniagaan ini bukanlah sesuatu yang mudah kerana kekurangan fasiliti, kekurangan kewangan serta persaingan dengan jenama-jenama moden. Jadi, semangat dan kesungguhan ini, perniagaan ini bukan sahaja bertahan tapi berkembang. Kini, cendol Pak Samad bukan sekadar gerai makanan tapi menjadi tempat untuk menyatukan orang ramai. Jadi, sebagai penutup bahagian ini, saya menyimpulkan bahawa kejayaan perniagaan
kejayaan perniagaan cendol Pak Samad ini tidak datang dengan mudah, tapi ia lahir daripada sikap yang ingin mencuba, sokongan keluarga dan juga keberanian untuk melawan arus kehidupan. Jadi dalam era moden yang dipenuhi dengan persaingan jenama makanan segera dan teknologi canggih, Pak Samad dan keluarganya membuktikan bahawa keaslian, nilai dan integriti masih mampu menawan hati pelanggan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Saya Suraida binti Sudirman ingin membentangkan tentang latar belakang syarikat, jenis perniagaan dan industri, sasaran pelanggan dan cara pengurusan perniagaan. Okay, untuk bahagian ini, saya akan menyambung pembentangan ini dengan memberikan pengenalan tentang latar belakang syarikat Cendol Pak Samad. Cendol Pak Samad ialah sebuah gerai makanan yang terletak di kawasan Kuala Kubu Baru, Selangor. Nama gerai ini dinamakan sempena nama pengasas iaitu Encik Samad bin Muhammad Jid. Walaupun syarikat ini tidak berdaftar secara rasmi sebagai sendian berhad atau enterprise, tetapi ia telah beroperasi sejak tahun 1998 secara pemilik tunggal dan kini menjadi satu perniagaan keluarga yang diwarisi secara turun-temurun. Seterusnya, Cendol Pak Samad menjalankan perniagaan dalam industri makanan dan minuman, khususnya dalam sektor gerai makanan tradisional dan makanan jalanan. Perniagaan ini menyediakan pelbagai jenis makanan dan minuman tempatan yang sangat digemari oleh rakyat Malaysia. Antara menu utama yang menjadi tarikan pelanggan ialah cendol, seperti cendol biasa, cendol durian, cendol pulut dan sebagainya. Selain pencuci mulut, mereka juga turut menawarkan makanan berat seperti rojak buah, rojak daging, rojak ayam, nasi ayam penyet, mi kari, bihun, bubur lauk dan pelbagai jenis pilihan yang menepati cita rasa tempatan. Cendol Pak Samad mempunyai sasaran pelanggan yang sangat luas dan pelbagai. Ia bukan saja menarik minat penduduk tempatan, tetapi juga menarik pelancong luar untuk berkunjung ke Kuala Kubu Baru. Pelanggan utama terdiri daripada keluarga mereka sendiri, pekerja pejabat, pelajar, dan peniaga kecil yang mencari hidangan ringkas, sedap dan berpatutan. Selain itu, gerai ini turut menjadi kegemaran kepada pelbagai golongan, terutama golongan remaja dan anak muda yang gemar untuk mencuba makanan yang viral. Cendol Pak Samad juga dijalankan dengan pendekatan dengan cara yang tersusun dan mesra pelanggan. Gerai ini beroperasi setiap hari dari jam 9 hingga jam 7 malam. Cendol Pak Samad ini juga menggunakan sistem layan diri bersama nombor giliran. Sistem ini bukan saja memudahkan urusan pelanggan, malah membantu mengelakkan kesesakan pada waktu tengah hari ataupun waktu puncak. Dari segi pengurusan menu, pemilik bijak untuk menawarkan pelbagai jenis makanan dan minuman yang memenuhi selera rakyat Malaysia. Kepelbagaian menu seperti cendol, rojak, nasi ayam penyet dan mi kari membuktikan bahawa pemilik memiliki kehendak pasaran serta keperluan pelanggan yang berbeza-beza. Selain itu, pemilik juga aktif memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk mempromosikan perniagaan mereka serta berkongsi gambar, makanan serta memberi maklumat terkini seperti operasi dan promosi. Ia juga menunjukkan bahawa walaupun perniagaan ini dijalankan secara tradisional, ia tetap menyesuaikan diri dengan tren pemasaran moden. Faktor kejayaan utama Cendol Pak Samad ini ialah rasa makanan yang konsisten, layan mesra, kebersihan serta harga yang berpatutan. Paling penting, makanan di sini dijamin halal dan mengekalkan rasa nilai tradisional. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Iqbal Anwar bin Ghazali, J24B0851 ingin meneruskan poin seterusnya. Terdapat 3 poin yang saya akan ulas pada kali ini. Okey, poin pertama, berapakah jumlah pekerja dalam Cendol Pak Samad? Okey, Cendol Pak Samad di Kuala Kubu Baru mempunyai lebih kurang 20 pekerja.
dan 15 ataupun 16 daripada mereka ialah pekerja daripada Indonesia. Hal ini kerana sangat penting, susah nak cari pekerja tempatan terutamanya waktu musim perayaan seperti Hari Raya Haji, Hari Raya Ramadan dan cuti sekolah. Ramai pekerja tempatan akan mohon waktu cuti pada waktu itu dan ini boleh ganggu operasi cendol Pak Samad. Tetapi pekerja Indonesia lebih sanggup kerja lebih waktu berbanding dengan pekerja tempatan. Jadi perniagaan masih boleh berjalan dengan lancar. Keadaan ini tunjukkan ramai anak muda Malaysia tak berminat kerja dalam sektor perkhidmatan sebab dianggap kerja berat, tak glamour dan tak sesuai dengan impian kerjaya. Walaupun ada cabaran, cendol Pak Samad tetap berjaya dan terkenal hasil daripada pasukan pekerja yang rajin dan berdedikasi. Okey, poin kedua iaitu pengalaman bekerja Cik Atira. Sebelum ini, Cik Atira, salah seorang ahli pasukan utama, pernah bercita-cita untuk menjadi seorang akaunten profesional. Walaupun impian itu tidak tercapai sepenuhnya, ilmu akaunten yang dia pelajari masih berguna hingga ke hari ini. Sebagai contoh, sekarang beliau merupakan pengurus kewangan di cendol Pak Samad. Beliau bertanggungjawab mengurus akaun dan kewangan gerai ini. Dia pastikan aliran tunai berjalan lancar, bajet teratur dan perniagaan berada dalam keadaan yang stabil. Di balik operasi gerai, dia memainkan peranan yang sangat penting manakala Pak Samad, pengasas gerai ini, adalah seorang yang berpengalaman luas dalam seni membuat cendol. Dia sangat teliti dalam menjaga kualiti dan rasa asli cendol. Pengalaman dan ketekunan beliau menjadi cendol Pak Samad sebagai ikon tempatan. Dia melebihkan kualiti dan kuantiti untuk memuaskan hati pekerja, hati pelanggan yang datang untuk makan cendol Pak Samad. Okey, poin terakhir pula ialah idola ataupun suri teladan bagi Cik Atira, idola paling besar dalam hidupnya ialah ayahnya sendiri iaitu Pak Samad. Ayah beliau seorang yang sangat tenang, bertanggungjawab dan rajin bekerja. Sejak kecil lagi, ayahnya selalu ingatkan bahawa kejayaan bukan soal duit atau pangkat, tapi buat sesuatu dengan ikhlas dan jujur adalah peranan penting dalam hidup beliau. Nilai-nilai itu dia bawa sampai sekarang dalam kerjayanya. Walaupun dia tidak jadi akaunten seperti yang diimpikan, dia tetap bahagia dan bangga kerana dapat menyumbang kepada perniagaan family ini, keluarga ini. Cik Atirah juga percaya pemimpin yang hebat tak semestinya banyak bercakap, tetapi hanya cukup dengan tunjuk contoh melalui tindakannya. Okey, akhir sekali ataupun kesimpulannya, cendol Pak Samad bukan sekadar gerai jual cendol, tetapi ia mengumpulkan kisah tentang semangat, ketabahan dan kerja berpasukan antara sebuah family, satu keluarga, iaitu keluarga Cik Samad, Pak Samad. Dengan gabungan pengalaman, dedikasi dan nilai kekeluargaan, gerai ini terus berkembang dan menjadi kebanggaan Kuala Kubu Baru. Seperti mana orang datang daripada luar, orang datang pergi hiking ataupun beriadah, mereka akan singgah ke cendol Pak Samad untuk menjamu selera ke kedai ini. Setiap mangkuk cendol yang dihidangkan bukan sekadar pencuci mulut. Ia adalah simbol usaha, warisan dan kasih sayang dalam setiap sudut. Terima kasih. Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Arif Azami Muhammad Mali. Pada hari ini, saya ingin berkongsi kisah tentang Pak Samad. Okay. So, yang pertama adalah niat jadi usahawan. Pak Samad tu apa niat dia menjadi usahawan. So, yang kedua, permulaan cendol Pak Samad. Dan yang ketiga, latar belakang keluarga dan sokongan isteri. Dan yang keempat adalah generasi baru. Okay. So daripada situ permulaannya Pak Samad tidak pernah bercita-cita besar untuk membukakan perniagaan. Okay. Tidak ada rancangan 5 tahun. Tidak ada impian besar. Apa yang ada hanyalah keperluan untuk menjaga keluarga. Okay. Ketika itu berusia awal 30-an, hidup dalam keadaan serba sederhana. Wang tidak banyak, peralatan pun sangat terhad. So, tapi apa yang beliau ada ialah semangat kerja yang kuat, hati yang ikhlas dan cinta yang mendalam terhadap pencuci mulut tradisional Malaysia, terutamanya cendol. Okey. So, seterusnya adalah permulaan cendol Pak Samad. Okey, pada tahun 1998 bersama isterinya, mereka memulakan gerai kecil dengan hanya
RM700 saja. Ia bermula secara sederhana hanya untuk mencari rezeki, tetapi dari hari ke hari, semakin hari orang mula mengenali cendol Pak Samad. Okey. Apa yang dijual oleh Pak Samad bukan sekadar cendol saja, ianya rasa tradisi hasil daripada keikhlasan dan kerja keras. Kini gerai ini bukan sahaja dikenali di Kuala Kubu Baru, tetapi juga dikunjungi pelanggan dari kawasan-kawasan lain. Okey, seterusnya adalah latar belakang keluarga dan sokongan isteri. Okey, gerai ini dibangunkan bersama isterinya, satu pasukan yang serasi. Okey, setiap pagi mereka bangun awal untuk menyediakan bahan dan menyambut pelanggan dengan senyuman lah. So, menu mereka juga telah berkembang dengan pesat. Okey, bukan sahaja cendol, tetapi juga rojak, ABC, nasi ayam dan lain-lain. Semuanya dibuat dengan lebih teliti. Okey, mereka membuktikan bahawa apabila dua orang berkongsi impian yang sama, sesuatu yang kecil boleh berkembang menjadi sesuatu yang bermakna dan akan dikenang. Okey, dan yang terakhir adalah generasi baru. So, pada usia 21 tahun, ini tentang anak muda yang bernama Cik Atirah, iaitu anak kepada Pak Samad. Dia mengambil alih perniagaan ini. So, beliau bukan sahaja ingin mengekalkan warisan keluarga, tetapi juga ingin memperkenalkan idea baru sambil mengekalkan keaslian rasa. Dengan semangat anak muda dan inspirasi daripada usahawan lain, beliau tekad untuk mengembangkan cendol Pak Samad ke tahap yang lebih tinggi. Jadi, beliau memasang impian untuk menambah menu baru, membuka lebih banyak cawangan dan yang paling penting untuk membina perniagaan yang memberi manfaat kepada komuniti setempat. So, niat asal cendol Pak Samad memang sangat jelas untuk menyajikan cendol tradisi yang asli, lazat dan berkualiti. So, mereka ingin mengekalkan resepi lama, menggunakan bahan segar dan menawarkan pengalaman yang ikhlas serta harga berpatutan. Dalam dunia yang semakin moden, mereka ingin memastikan bahawa rasa dan nilai makanan tradisional Malaysia terus hidup. So, akhir kata, cendol Pak Samad bukan hanya tentang jualan makanan saja, tapi ialah adalah kisah tentang pengorbanan, ketekunan, kasih sayang dan warisan. Dari situ, satu mangkuk cendol kepada satu nama yang dikenang ramai. Inilah bukti bahawa niat yang tulus walaupun bermula dengan kecil boleh membawa kepada kejayaan yang membesar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Saya Wan Ahmad Daniel bin Muhammad Ashadi ingin membentangkan tentang sumber sebelum memulakan perniagaan. Perniagaan cendol Pak Samad bermula dengan RM1,700 hasil gadaian rantai emas milik Mak Cik Atirah. Modal tersebut digunakan untuk membaiki kedai Benda Bodoh. Cik Atirah membina rangkaian dengan Hijrah Selangor dan mendapat pinjaman awal perniagaan. Selepas menunjukkan rekod bayaran balik yang baik, beliau menerima bantuan peralatan iaitu sebanyak RM50,000 dan mendapat blender berharga RM15,000 dan mesin pengisar berharga RM35,000. Sebagai balasan, beliau haruslah menghadiri mesyuarat perniagaan untuk menambah ilmu di bawah Hijrah Selangor. Kawalan awal sangat penting. Cik Atirah pastikan bahan yang cukup, pekerja hadir dan pelanggan puas hati. Beliau pantau kos, kawalan kualiti dan ekosistem dalam servis. Inilah antara sebab perniagaan ini mampu bertahan dan berkembang hingga kini. Antara risiko awal termasuk pekerja tak berdisiplin, kos bahan naik dan kebergantungan kepada pelanggan pada waktu kemuncak sahaja. Namun, Cik Atirah bijak mengawal harga dan layanan, menjaga pelanggan tetap dan menyesuaikan strategi mengikut keadaan semasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Taufik akan membentangkan tentang kisah seorang keusahawanan yang telah berjaya membina empire cendolnya daripada bawah, iaitu Pak Samad. Pak Samad ni berasal daripada Kuala Kubu Baru di Selangor. Kisah beliau
bukan sahaja membuktikan bahawa kejayaan itu boleh dicapai tanpa modal besar, malah menunjukkan bahawa kejayaan itu dapat daripada nilai tradisional, inovasi besar dan sokongan komuniti. Dah habis. Pelan perniagaan. Okey, cendol Pak Samad ni bermula tanpa pelan perniagaan formal, tetapi berkembang secara berperingkat melalui pendekatan praktikal. Beliau menggabungkan pengetahuan praktikal, sokongan keluarga dan kepekaan terhadap kehendak pelanggan. Usahawannya mencerminkan model perniagaan mikro yang berasaskan budaya, pengalaman dan penyesuaian masa ke semasa. Inovasi dalam menu, meningkatkan peralatan dan lokasi strategik menjadi tunjang kepada perkembangan perniagaan. Apa yang boleh dipelajari daripada faktor kejayaan utama perniagaan Pak Samad ialah kualiti produk, iaitu cendol buatan tangan yang asli dan berkualiti tinggi, inovasi menu, pelbagai pilihan cendol moden yang menarik minat generasi muda, lokasi strategik, terletak di hadapan masjid utama, mudah diakses dan dapat tumpuan orang ramai. Lokasi strategik, faktor kejayaan utama keusahawan Pak Samad ialah kualiti produk, cendol buatan tangan yang asli dan berkualiti tinggi. Seterusnya, inovasi menu, pelbagai pilihan cendol moden yang menarik minat generasi muda. Lokasi strategi pula terletak di hadapan masjid utama, mudah diakses dan tumpuan orang ramai. Peralatan moden, mesin terkini mempercepat proses dan meningkatkan kecekapan dalam membuat cendol. Khidmat pelanggan, sistem layan diri, kebersihan dan layanan mesra. Pemasaran digital, promosi secara tidak langsung melalui media sosial oleh pelanggan. Kesimpulan yang dapat kita peroleh daripada keusahawan Pak Samad ni ialah kisah kejayaan Pak Samad membuktikan bahawa untuk berjaya dalam perniagaan bukan hanya modal atau gaji semata-mata, tetapi semangat usaha gigih, kreativiti dan kesedaran untuk belajar. Dengan mengekalkan nilai tradisional, berinovasi mengikut kehendak pasaran serta menjadikan komunikasi sebagai tulang belakang, Pak Samad telah membina sebuah perniagaan yang bukan sahaja menguntungkan tetapi juga memberi inspirasi. Semoga kisah ini menjadi motivasi kepada kita semua untuk memulakan perniagaan. Okey, sekian sahaja daripada kami, kumpulan 24. Setelah bertungkus lumus dan penat lelah kami untuk menyiapkan 2 tugasan yang diberikan oleh doktor, kami berharap agar doktor memberikan kami markah yang terbaik sesuai dengan hasil usaha kami. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum.